solat Jumaat hari ni ya? Ahmad tak nak pergi, Ibu. Rasa macam malas hari ni. Tapi solat Jumaat itu wajib bagi lelaki. Ahmad kan sudah besar. Ahmad rasa solat di rumah tak apa kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ayah. Waalaikumsalam. Apa yang sedang berlaku di sini? Kenapa Ahmad tidak mahu solat Jumaat? Malaslah, Ayah. Lagipun masjid tu jauh. Itu bukan alasan Ahmad. Tapi kenapa kita perlu pergi setiap minggu? Kerana solat Jumaat adalah peluang untuk mendengar nasihat, bertemu jemaah dan membersihkan hati. Kalau macam tu, Ahmad boleh pergi sebulan sekali kan? Solat Jumaat bukan perkara yang boleh dirunding. Ia adalah kewajipan bagi setiap orang Islam. Aduh, malasnya nak pergi solat. Malasnya nak kena jalan jauh lagi. Ayah tengah tengok apa tu? Ahmad, kita cari sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut tanpa ragu-ragu, maka hatinya akan terkunci. Apa maksudnya, Ayah? Maksudnya hati kita mungkin menjadi keras jika tidak pergi solat Jumaat, seperti batu yang tidak dapat merasakan apa-apa. Ahmad tidak mahu hati Ahmad menjadi seperti batu, Ayah. Ayah, kalau Ahmad ikut Ayah ke masjid, Ayah janji takkan marah kalau Ahmad bosan ikut Ayah ke masjid. Ayah tak pernah marah. Ayah cuma nak Ahmad faham betapa pentingnya solat Jumaat. Wah, Ahmad nampak hebat hari ni. Ahmad ke masjid dulu ya, Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahil qail, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, la tabdila liqalqillah, dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Betul apa yang ayah cakap. Solat Jumaat bukan sekadar ibadah, tetapi peluang untuk kita bermuhasabah. Ayah, Ahmad rasa Ahmad nak ajak kawan-kawan Ahmad yang tak pernah datang ke masjid lah. Ahmad mahu mereka rasa apa yang Ahmad rasa juga. Itu semangat yang ayah mahu lihat. Semoga kita sentiasa istiqamah, Ahmad. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.